Kak Yo. Hei, demo dah buat gapo ramai ni. Ada pro ni. Kedai Muhammad Abdullah ni Kak Yo. Lot keranam yo kata lang stok Kak Yo. Ni 20% sampai 50%. Tepat ni sampai 420 Kak Yo. Kita tengok weh. Kain cuk ni. Hei, sebut kata orang Tino deh. Kena duk silih sokmo lah deh. Walaupun baju penuh mari pun tak ada baju nak pakai situ. Yalah dok. Tu dia. Ni kena mari cari kain baru lah nak jahit deh. Ni kak dia mari nu deh. Boleh tak pergi kak? Baru siapa? Oh, yo. Di sini yo kata cap pro tiap-tiap tahun lah. Ada sokmo. Kalau sebut kedai Muhammad Abdullah ni dalam jalan ni sehodoh lah kedai dia kedai besar deh. Masuk tengok kain ni. Boleh tak pergi kak hok nak tu? Mari jalan nak. Mai tengok deh. Tengok dulu. Ya. Tengok mai yo tengok le terosak. Boleh tak kak? Boleh dah. Apa cuk ni? Waktu betul. pakai baju dah. Yalah dah. Gitulah deh. Walau baju penuh mari pun tak ada nak pakai situ Kak Yo. Nak cari juga. Tengok tu. Mai Italy Kak Yo. Seset ni. Biasa 189 kok visit hari ni. Hari ni istimewa benar lah. Tinggal 140 kok Kak Yo. Secuk selalu dah. Bukan kira elok lah hok ni. Speseng ni selalu dah ni. Secuk. Ni, lai manis-manis lah tengok ni. Kalau bawah ni pun ada banyak kain dia. Hok ni pun comel ni. Si krim Kak Yo. Ni, kalian ni mareng lah ni. Banyak dia pakai ni. Kak, hari ni cat pro lako lah. Ikut kain apa? Yo, Hangran, sumo. Oh, kain poh duk mareng lah ni Kak. Mareng lo ni ada kain indigo dak ni. Ni indigo ni. 40 nilai. 40 nilai kok seelo. Seelo. Oh, seelo 40 nilai kok. Kok ni secuk ni 140 kok ni. Ni ada 140 kok Kak Yo. Boleh secuk selalu dah dengan baju dengan peperong ni. Ada kain baru sini hari tu pakai ni. Ni. Yo. Yo. Mari tengok. Kain apa ni? Kain baru kain osam. Osam. Bagi dia pakai lah ni. Tengok spot Kak dia pakai ni. Comel Kak Yo. Jadi mari rob song rob. Tu laku kain ni deh. Kain ni tengah duk mareng ni Kak Yo. Ni hok ni apa seelo ni? Hok ni 75 tinggal ada 50 mileko. Hok 75 tinggal 59 kok. Hok ni kain gapo ni? Hok ni cotton. Cotton Indo. Nak buat kain. Nak buat baju Bandung back tu molek ni. Boleh buat dengan baju. Cotton Indo. Kain ni tak panas deh, sedap pakai. Ni mai Italy. Mai Italy. Laku semata-mata. Laku sokmo dah mai Italy. Ikut nak cari mana boleh pilih Kak Yo. Banyak tengok kita pening dah. Nak royak kata ni cat pro belakang ni. Hak biasa 220 tinggal 170. Awak cuk kurung molek lah Kak Yo. Kain gini ni. Ni. Secuk selalu dah. Boleh kain dah Pok Yo tu. Kak Yo sikit. Jaga jangan sok muda. Oh ni kain gapo ni orang panggil be? Sabe? Oh ni orang panggil kain gapo ni? Dobby Park. Biasa harga apa kok? 90 lebih ke atas 40. Biasa 490 tinggal 300. 340 Kak Yo. Murah dah tu. Tapi lo ni banyak demo pakai ni. Hok yo park gini. Tengok Hanisa. Cak hitam molek Kak. Tu cak hitam molek. Kau ni boleh jahit secuk selalu deh. Cuma baju selalu boleh laku. Ni. Nak jahit dress pun boleh, kurung pun boleh Kak Yo. Cuba bawa turun cak hitam. Cak hitam. Cak hitam comel ni Kak Yo. Ni. Tengok ni jepak siap dah. Kalau kita pergi jahit kok deh, tak kena buat bunga pun lah. Ya ada siap dah ni. Tu, comel ni. Buat kurung deh. Kain lukmai pun ada tengok ni. Oh, kain ok ngan lah hok ni nak pakai gingan nikah ngan gapo deh. Nak jahit cuk nikah cuk ngata boleh lah Kak Yo. Ni. Comel-comel ni. Ni cak hitam. Alangkan sikit hok ni. Kalau hok boleh pakai sokmo, kain gini Kak Yo. Tak lisuh deh cuk kurung beg ni.
SB Line hok ni. SB Line Pim Line pula dah. SB Line Pim hok ni. Ni hok ni pakai sedap juga ni. Biasa 85 kok tinggal 99 kok kat yo. Kalau hok duk le gulung ni yo kira elo deh. Kalau hok sakut siap dah tu yo kira secuk. Orang yatim pun boleh jahit ni. Baju gini, buat baju mak kilau gapo pun boleh deh. Nak jahit baju raya, nak buat tim boleh mari cari sini kat yo. Kena mari cari selalulah. Nama ke orang jahit tak deh, bukan kerana dak deh. Kena cari awal-awal deh. Kat kedai ada apa cawangi? Ada semua Pak. Si Saka. Sini Saka Neng. Saka Neng sini deh. Lagi duk tong kam dah tu. Dekat dengan batas kereta api tu deh. Lakau atas apa? Location dia tak payah li, dekat dengan Paideng ni kat yo. Paideng batas kereta api deh. Lagi dah dekat ประมาณนี้นะคะ dekat dengan Suk. Ya, betul. Saya dari Telat Mai. Kalau sebut kedai Muhammad Abdullah ni kena belakang lah kat yo. Kedai dia ni kedai besar deh. Nak kain baju deh. Boleh mari cari sini. Kalau ni duk cat pro deh. Tu. ตัวยาวๆ15 วันเลย 15 hari. ปีละครั้ง tiap-tiap tahun. โย มี นี่ น้ำ ทำมา ขึ้นสลับ 10 ปี ถูกไหม น่าจะ10 ปีได้แล้วโยนี่วันหยุดยาว Yau-yau deh, pro yo yau-yau. Mari carilah, mari lambat habis kat yo. Ni kat yo boleh dah ni. Gigi mari boleh 2 cuk kat yo. Sini boleh cari sit kola kerung juga deh. boleh. Pro dia tepat ni, sapa tepat 20. Boleh belah ni kat yo. Pakat-pakat mari tu kat yo. Kedai Muhammad Abdullah kat yo.